Penat. Besar ni tu. Kalau dia ni makan baju pokok ni lah. Tengok gemuk lagi dia. Dia jatuh ke bawah ni. Kalau ni patah ambil ujung dia di sini. Di ujung sampai ke ujung ni tengok. Yang ni pun tebang tak apa ni. Yang ni saya pokok lemon. Susah. Dia masuk bawah batu ke. Batu tu besar jangan. Sangat aku. Ha, situ je. Korek lagi ke ujung. Hai, kena ubi. Besar lah. Dia fosil. Fosil ubi kayu. Goyang tak tengok? Mana dia lagi di dalam lagi dia ni. Ha, patah. Patah. Kena korek. Kali fosil lah. Besar. Korek lah dalam ni ubi dia. Lama tak tengok. Dah jadi fosil. Jadi fosil kena korek dari sini lagi. Dia ke dalam tu. Batu. Tu batu duduk bawah batu. Tak boleh besar-besar sampai sini rasa batu dia. Ya. Kau cangkul tu gegar kat kaki Oma. So kalau dapat sekerat je lah. Belah sini je yang kena terangkan. Ipan. Dia dah. Cocok pula. Cocok duri lemon. Dia terpacak dalam tu. Ubi dia. Buat tu. Besar korang. Letak tapak tangan Zain. Letak tapak tangan. Besar. Oh, besar. Ubi kayu. Macam ubi gajah. Batu. Besar lah. Batu dia besar. Batu buat rumah. Dia ada berduduk bawah batu lah. Kayu besar. Perjuangan weh. Tak apalah dekat mana yang boleh kita ambil lah. Tapi ubi dah besarnya ni tak sedap sangat. Tapi tak apalah. Kita korek. Ya, macam mana ya?